Geng, semalam lepas pada aku post video yang anniversary Liverpool dengan Manchester tu, yang aku post malam tu, adalah seorang hamba Allah ni, dia marah dekat aku. Dia kata apa kan? Dia kata, apa ni bang? Anniversary 5 hari bulan, bukan 6 hari bulan. Yalah, aku post video tu 6 hari bulan. Alah, lambat 1 hari je, itu pun nak berkira. Tak kisahlah 5 hari bulan ke 6 hari bulan ke, yang penting aku dah post video itu. Itu bermakna aku salah seorang yang dah celebrate anniversary itu. Engkau nak apa ni lah abang? Hari ni pun dah masuk 7 hari bulan. 7 hari bulan? 7 hari bulan? 70. Alamak. Sorry. Cuma abang nak cakap sikit ni kepada tim-tim lain tu, selain pada Liverpool dengan Man U ni, jangan cemburu. Yang kita orang ni ada anniversary, korang tak ada. Dah nama pun kita orang ni rival. Rival Liverpool adalah Man U, rival Man U adalah Liverpool. Dan lagi pun ni abang nak tambah sikit, kelab paling berjaya dekat England ni 2 je. Tak Liverpool, Man U, tak Man U, Liverpool. Ada 2 je. Itu sebab kita ni rival. Itu sebab kita ada anniversary. Dan kepada fan-fan Man U, tolong hormat, respect anniversary kita ini. Alah, setahun sekali je. Itu pun nak berkira lah. Macam raya juga setahun sekali. Okay?